Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana nak membasuh litter anas. Ini wet bag. Dalam wet bag ni ada litter anas yang sudah pun kotor. Okey, mula-mula kita buka wet bag ni dan kita tengok ada tak kotoran dalam CD. Kalau ada, tolong buangkan dulu. Kemudian kita keluarkan insert daripada CD, asingkan dan masukkan ke dalam net bag. Warna pink, cantik kan? Satu lagi ni warna dia seakan-akan jeans, cantik juga, pun sama. Kita keluarkan insert yang ada dalam CD ni, pastikan tiada kotoran seperti najis-najis pejal. Kalau ada, buangkan dulu. Masukkan ke dalam net bag dan terus masukkan ke dalam washing machine. Wet bag pun sama, tetapi wet bag ni terbalikkan dahulu tau. Okey, gunakan sabun yang sesuai, tak payah guna air panas. Itu saja, senang saja.